Jaka Sembung dan Bajing Iring juga dikenali di peringkat antarabangsa sebagai The Warrior 3 atau The Warrior ND. Ninja ialah sebuah filem aksi seni bela diri klasik Indonesia tahun 1985. Filem ini merupakan kesinambungan sekuel ketiga daripada saga legenda Jaka Sembung yang diadaptasi daripada komik popular karya Jaywarni. Sinopsis cerita berlatarkan zaman penjajahan kolonial Belanda. Filem ini mengisahkan perjuangan pahlawan rakyat Pasundan, Jaka Sembung lakonan Barry Prima, dalam usaha mengumpul kekuatan untuk menentang company. Beliau bertemu dengan Bajing Iring lakonan Zurmaini, seorang pahlawan wanita misteri yang berpakaian serba hitam. Bajing Iring bertindak sebagai pencuri, budiman seperti Robin Hood yang merompak harta benda milik company Belanda dan tuan tanah yang korup untuk diagihkan kepada rakyat miskin. Kedua-dua pahlawan ini akhirnya bergabung tenaga untuk menewaskan Demang, Asmara El-Manik dan pendekar ilmu hitam Balung Wesi yang menjadi tali barut penjajah. Maklumat produksi dan pelakon utama, pengarah Gatsik Jut Jalil, penulis asal Jaywarni, syarikat produksi PT Rapi Films. Barry Prima sebagai Jaka Sembung, Zurmaini sebagai Bajing Iring, El-Manik sebagai Demang Asmara Juragan Asmara. Fakta menarik, saga popular, filem ini menyusul selepas kejayaan filem terdahulu, iaitu Jaka Sembung Sang, Penakluk 1981 dan Si Buta Lawan, Jaka Sembung 1983. Anugerah, pelakon El-Manik telah dicalonkan sebagai pelakon pembantu lelaki terbaik di Festival Filem Indonesia FFA pada tahun 1984 atas watak antagonisnya yang cemerlang. Elemen ikonik, ciri khas filem ini adalah gabungan mantap antara seni silat tradisional, unsur mistik kesaktian dan aksi lagak ngeri zaman 80-an. Adakah anda ingin tahu kronologi penuh siri filem Jaka Sembung, maklumat lanjut tentang pelakon, atau pautan untuk menonton filem klasik ini?